Nora, I'm not gay. Itulah perasaan I bila bos tahu pasal I dengan Danish. Pasal keluarga CEO pun kita orang tahu tau. So, apa plan you? Asyik kau lagi. Weh, korang rasakan Nora kena pecat ke? Kalau dia kena pecat, abang kena bertanggungjawab ni. Dah kenapa pula abang kena bertanggungjawab? Hei, abang ni salah seorang tahu yang dapat email. Mestilah abang kena bertanggungjawab. Okay, abang ni provider. Jadi abang kena jadikan Nora isteri nombor 2. Kalau abang tak nak kena penumbuk sulang saya ni, langkah mayat saya dulu. Ingat abang seorang je dapat email tu. Saya tak dapat. So, saya pun kena bertanggungjawab juga. Main-main korang dua ni. Tapi kan, I kenal Nora tau. Takkan dia send 7 email? 7? Shh. 3 bounce but no longer work here. 4 korang, CEO dan... Lelaki paling poyo dalam pejabat ni. Pam. Danish Hakim. No, you are too much, Nora. Geli lah I nak kena panggil you baby. Bos, bercinta kena nampak real. Or bos nak panggil I ucu. Baby's fine. Okey, I bacakan balik. Sepanjang 10 hari kita bercinta, bos kena panggil I baby and I akan panggil bos sayang. Kedua, kita hanya perlu berpura-pura dekat office dan depan keluarga bos sahaja. Yang ketiga, bos kena ambil I pergi dan balik kerja. Yang keempat, yang ini penting, tak boleh pegang-pegang kecuali terpaksa. Yang kelima, lepas 3 hari kita break, bos kena buat macam bos hilang pegangan hidup. Macam seksa betul hilang I tu. Ya, ni semua macam benefit untuk you je. Untuk I apa? Kita dah agree. Bila masa? Fine. Bos nak I tambah apa? Let me type. Listen, this is all business, Nora. Lepas 10 hari, I akan pindahkan you ke branch JB. No such thing yang kita satu office dah. And after 1 year, I nak you cari kerja lain. Sebab I tak nak you kerja dengan syarikat I. Understand? With recommendation letter. Sure. Deal. Deal.